Selamat datang ke pementasan kami yang bertajuk 5 Gaya Satu Pasukan. Kisah ini melibatkan 5 orang pelajar dengan personaliti yang lain, di mana setiap pelajar perlu bekerjasama untuk menyiapkan satu projek dalam kumpulan. Setiap daripada mereka berbeza-beza. Ada yang tegas, ada yang santai, ada yang cepat panik dan ada yang suka berimajinasi. Tetapi, adakah mereka mampu untuk menyesuaikan gaya komunikasi untuk mencapai maklumat bersama? Baik semua, saya dah buat jadual untuk projek komuniti kita. Jadi, kita kena siapkan projek ini dalam minggu ini juga. Pembentangan dan laporan. Jadi, jadual yang saya buat ni korang kena ikutlah. Hakim ni serius sangat dah. Baru hari pertama ni, chill lah sikit. Otak kena tenang, baru idea fresh keluar. Betul tu, saya ada idea. Apa kata kita buat projek ni dalam dokumentari mini, lepas tu kita rakam penduduk setempat, kita tambah muzik latar sikit. Kan lain daripada kumpulan lain. Tapi Aina, laporan ni format bertulis. Kalau kita tak ikut garis panduan, markah akan dipotong. Alamak, saya pun rasa susah kalau asyik tukar-tukar format macam ni. Saya takut tak sempat nanti. Saya ni dah cepat panik kalau kerja last minute. Jangan gaduh dulu. Apa kata kita bincang yang mana boleh kreatif dan yang mana boleh formal. Kalau lagi menarik, kita gabung je dua-dua. Nampaknya kesemua mereka sudah pun bersetuju, tapi sebenarnya perbezaan gaya komunikasi baru nak bermula. Nadia, laporan kamu ni belum siap. Aina pula ubah struktur laporan tanpa bincang dengan saya. Ini tak ikut jadual. Saya ubah sebab nak nampak menarik. Kalau ikut gaya lama, nanti nampak bosan Hakim. Betul. Aina ni dia ada idea fresh. Saya pun tolong sikit-sikit di gambar. Cantik kan? Kamu berdua ni suka sangat improvise. Kita ni bukannya pertandingan mereka bentuk poster. Hakim, tolong jangan tinggi suara sangat. Saya ni serapuk tau bila dengar orang marah. Hakim, tenang dulu. Kita cuba dengar penjelasan semua. Kadang-kadang orang lain nak ubah gaya bukan sebab nak lawan, tapi nak bagi lebih baik. Saya mungkin terlalu ketat lah dengan jadual. Saya tak nak kerja kita ni gagal. Beginilah, bila 5 personaliti yang berbeza cuba bekerja dalam satu pasukan. Tanpa kesedaran interpersonal, komunikasi boleh bertukar menjadi konflik. Okey, saya faham Hakim nak semua ikut peraturan. Tapi saya tak nak projek ni nampak biasa-biasa. Boleh tak kita guna idea kreatif tetapi kita ikut format formal? Boleh. Asalkan laporan ni mengikut format universiti. Nampak? Semua boleh bincang. Saya boleh handle bahagian pembentangan sebab saya paling vokal. Saya boleh jadi orang tengah. Kalau ada apa-apa, boleh bagi tahu saya dulu. Terima kasih semua. Bila semua cakap elok-elok, saya lebih tenang nak buat kerja. Inilah kemahiran interpersonal yang sebenar, bukan siapa yang paling betul, tapi bagaimana setiap orang belajar menyesuaikan komunikasi ikut personaliti orang lain. Selamat pagi semua. Kami kumpulan 5 Gaya Satu Pasukan. Kami akan benarkan projek komuniti kami dengan penuh warna. Saya bertanggungjawab dalam idea dan laporan kreatif. Saya memastikan laporan disusun mengikut laporan rasmi dan menepati masa. Saya pula penyelaras komunikasi dan penghubung antara ahli kumpulan. Dan saya akan menyimak semula laporan untuk pastikan tidak ada kesilapan. Hasilnya, projek mereka berjaya mendapat pujian daripada pensyarah hasil daripada kombinasi disiplin, kreativiti dan komunikasi berkesan. Saya belajar bahawa ketegasan tanpa empati tak membawa kepada kejayaan. Saya belajar bahawa idea baru pun perlukan perancangan rapi. Saya belajar dengar dulu sebelum bercakap. Saya belajar mendamaikan orang bukan satu kelemahan, tapi satu kekuatan. Saya pula belajar untuk kawal emosi sebab semua boleh disahkan.
Apabila 5 gaya personaliti ini saling memahami, perbezaan menjadi pelengkap, bukanlah penghalang bagi mereka. Itulah keindahan kemahiran interpersonal, iaitu komunikasi, empati dan kerjasama. 5